sampai side. Muat 2 biji lori je. Lagi 1 biji lori tinggal sana. Kren pun dah masuk. Nak parking, nak gantung barang. Cuma aku tak faham, ada beberapa kenderaan kau dah nampak lori parking kat sini, kau tak payahlah masuk sini. Masuk sini kau keluar sini. Aku pun tak faham apa motif dia. Ni laluan aku pergi kerja ni. Kadang-kadang pelik-pelik lah. Ni sekadar teguran je lah. Dah nampak kenderaan besar kat sini. Tak payahlah masuk kat sini. Lalu aja terus sini. Itu je lah nak pesan. Gampang bukan handphone. Aku ingatkan ya pakai spek hitam. Ingat tengok depan tu. Rupanya dia tengok handphone. KL ni banyak kereta besar-besar. Part pertama yang akan diturunkan. Nak pasang dekat tapak dia dekat situ. Kau dah kenapa? Pun terbiar. Agak lambat hari ni sebab tapak untuk kren parking tak berapa cantik. Saja nak bagi tahu sikit kan. Okey. Ada kereta tak boleh lepas lalu dekat sini. Aduh. Tengok elak, relax je. Kalau rasa tak boleh lepas, turun tingkap kan, turun tingkap, keluar kepala kan, tengok kan. Kita orang buat kerja kat sini bukannya hari-hari ya. Seumur hidup korang mungkin ini sekali saja. Jadinya common sense sikit lah kan. Jangan fikir kau pakai Mercedes, kau pakai BM kan. Kau tekan horn je, orang semua ke tepi. Tengok keadaan kan. Macam aku cakap tadi, kena ada common sense sikit. Kita orang buat kerja pun hari ni hari Sabtu kan. Kenapa buat hari Sabtu? Kenapa tak buat hari Ahad? Hari Sabtu ni buat, kalau kata ada masalah, kita lanjutkan sampai hari Ahad. Pasal tu dia buat hari Sabtu. Nampak? Jadi kalau tengok orang buat kerja macam ni, tolong ansur sikit ya. Ambil kau. Pelik aku. Dia datang daripada sana, dia terus masuk sini kan. Kau nak pergi mana? Kau nak jalan terus, ikut sana lah. Tak payahlah ikut sini. Kau bukan bawa motor. Merepot lah kau kat situ. Kita orang parking sini sebab kita orang ada kerja. Bukan kita orang suka-suka parking. Boleh tak jangan buat apa kerja pelik-pelik kan. Nampak lah ni kereta-kereta yang ni. Yang ni tak apalah sebab dia daripada dua tapak ni. Aduh.
Pandai-pandai lah kau settle sendiri kan. Jangan ada konvoi motor. Dia ada konvoi motor. Nak buat kerja ni hari Isnin sampai Jumaat tak boleh. Sesak. Orang semua pergi kerja. Bila duit ada. Trafik pun. Kau ya lah ini macam. Yang marah. Sembang-sembang ni. Bukan apa. Hari ni hari Sabtu. Bila buat hari Sabtu dah ada konvoi ni pula. Habis bila kita orang nak buat kerja? Aduh. Korang tengok ni, geng. Ada duit dah. Jangan beli RZ lah, beli motor macam ni. Korang kalau beli motor macam ni, tengok. Polis pun escort tu. Main-main kau. Takat pakai kacai buruk macam ni, macam aku pakai ni, pergi main jauh-jauh. Sekian saja.